Okay, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, saya akan explain part 3, cara macam mana kita nak connect antara Warbot dengan Warbot Pro. Okay, so first thing first, masuk dekat dalam dashboard Warbot ni, kita pergi dekat bahagian Account Manager. Okay, pergi dekat bahagian Account Manager and then dekat sini kita akan nampak lah nombor yang ada dalam Warbot. Kalau kata nombor tu masih connected, maksudnya macam hijau macam ni, kita tekan dekat sini and then kita boleh klik disconnect. Okay, boleh pilih untuk disconnect, tekan pangkah ni. Kalau kata dah disconnect, okay, kalau dah disconnect warna merah macam ni kan, boleh terus tekan dekat bahagian sini. Okay, tekan kuning ni, dia akan switch kepada Business API. Okay, dia akan switch kepada Business API. So, ada dua kat sini. Boleh pilih Warbot Pro. Sebab tadi kita dah buat account Warbot Pro kan. Okay, jadi boleh pilih Warbot Pro. Kalau nak pakai WhatsApp Cloud API ni, dia agak kompleks sikit lah. Okay, so kami memang suggest guna Warbot Pro saja. Okay, lepas tu boleh letakkan access token. Access token ambil kat mana? Dekat dalam Warbot Pro. Jadi kita kena login masuk lah dekat dalam Warbot Pro. Okay, so bila login masuk, dia akan keluar macam ni. So kita tekanlah dekat bahagian products. Okay, dia akan keluar CRM macam ni, ataupun pergi dekat bahagian CRM and then klik dekat bahagian channel. Sama je. Okay. Okay, lepas tu kalau kata ada satu channel, satu je lah dia akan keluar kat sini. Ni sebab kita ada banyak channel, so dia keluar banyak lah. Okay, so tekan dekat 3 titik bertindih ni, access token. Tekan access token. So, dia tengah generating. Okay, so jadi copy semua access token ni. Copy and then masuk balik dekat bahagian dashboard Warbot. Copy paste macam tu. Okay, phone number ID ni bukan phone number phone number ID ni kita kena ambil juga dekat dalam Warbot Pro. Okay. Okay, so ini adalah phone number ID. So boleh copy kat sini lah. Okay, and then pergi balik dekat dalam Warbot and then paste. Okay, so boleh tekan reconnect account. Okay, so once dia dah connect, okay, so once dia dah connect, kita pergi balik dekat bahagian account manager tadi. So once dia dah connect, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar Warbot. Contohlah ni nama Warbot kan, Warbot, and then ada tick kat tepi. So maksudnya ini adalah official API. So dah boleh guna macam biasa. Okay, itu saja. Kiranya dah selesai lah untuk bahagian connection. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.